Ni lama tak buka TikTok. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni tak ada tip apa-apa, cuma lama tak live bersama-sama. Sebelum tu saya nak ucapkan selamat menyambut bulan Ramadan dan menjalani ibadah puasa kepada semua yang berada, yang join live ni. Dan mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita diberi kekuatan untuk memanfaatkan baki usia yang ada dan kesempatan kita untuk berRamadan pada kali ini. Menggunakan peluang yang ada ini sebaiknya untuk mendapatkan pahala ataupun meneruskan perjalanan kita menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Satu perkara yang ingin saya kongsikan pada petang ni ialah berkaitan dengan apa yang berlaku yang diperkatakan di media-media antarabangsa hari ni. Jadi hari ni kita tak ulas pasal dalam negara, tapi apa yang menarik di luar negara sekarang ialah jangkaan ataupun peperangan di antara Amerika dengan Iran. Jadi dia bukanlah bermula pada hari ini, tetapi dia merupakan satu senario baru dalam politik Timur Tengah sekurang-kurangnya, di mana kita dapat menyaksikan khususnya selepas daripada kemenangan revolusi di Syria, peranan dan peperangan di Lebanon menunjukkan peranan ataupun kewujudan ataupun penguasaan Iran di Timur Tengah itu mengucup. Jadi Iran didesak ataupun ditekan untuk kembali ke sempadan negara dia. Maksudnya kalau kita pernah dengar sebelum ni, dia panggil mihwar mukawamah ataupun paksi mukawamah, itu resisten. Itu wujud di Syria, wujud di Iraq dan wujud di Lebanon, dan juga somehow Hamas ataupun Mukawamah Palestin pun join menyertai mihwar mukawamah itu, masuk dalam lingkungan mihwar mukawamah. Jadi Iran dia menguasai beberapa negara di Timur Tengah melalui proksi, melalui mihwar mukawamah. Jadi setelah berlaku peperangan di Lebanon yang menyebabkan kekalahan lah dikatakan kepada Hizbullah, kemudian begitu juga peperangan yang menyebabkan berlaku genosid di Gaza, yang membawa kepada tragedi kemanusiaan yang paling teruk dalam sejarah. Jadi mihwar ataupun paksi mukawamah ni mengucup, termasuklah di Iraq. Jadi Amerika dan Israel mengambil kesempatan ini untuk
membuat tekanan-tekanan yang lebih kukuh lah, lebih kuat lah kepada Iran supaya berundur ke dalam sempadan dia. Dan hari ini kalau ikut cakap-cakap tu, mereka mendesak sehingga ingin menukar rejim di Iran. Jadi sekarang Amerika Syarikat, kalau kita ikuti perkembangan, mengumpulkan bala tentera yang besar lah di Teluk Parsi dan sebagainya, untuk memberi tekanan kepada Iran supaya menerima syarat Amerika dalam rundingan. Dan disebut-sebutkan bahawa Amerika telah pun mengambil keputusan untuk menyerang bila masa tertentu. Dan dalam hal ni kita tengoklah, maknanya ada kehendak Amerika itu sendiri, peranan yang dimainkan oleh Amerika, dan di belakangnya ada kehendak Israel untuk meletakkan garis merah tertentu kepada terhadap Iran. Dalam katanya lah untuk dalam isu nuklear dan sebagainya. Jadi kita dalam antarabangsa punya politik ni bukan boleh percaya sangat. Yang boleh kita percaya hanyalah kepentingan mereka, apa yang mereka cakap tentang keselamatan ataupun kepentingan negara-negara lain, itu biasanya tak betul, tak boleh dipercayai. Tapi yang besar yang boleh kita jangka, yang kalau kita nak faham, kita kena tahu apa kepentingan mereka, apa untungnya Israel, apa untungnya Amerika dari sudut kepentingan negara mereka lah. Jadi itu yang sedang berlaku lah kalau kita tengok di antarabangsa, media antarabangsa, banyak tertumpu kepada Amerika, peperangan ataupun pertembungan di antara Amerika dengan Iran. Adakah mereka akan berperang ataupun tidak berperang? Saya rasa itu pun kita tak dapat nak jangka sebenarnya, adakah mereka nak berperang ataupun tidak. Tapi yang penting saya nak kongsikan di sini ialah satu angle penting yang kita kena faham, iaitu apa hak dalam hal ini, apakah kebenaran dalam hal ini, kan? Apa hak Amerika ataupun hak Israel untuk menyerang Iran? Apa landasan kebenarannya? Adakah daripada mana Iran sebagai negara yang merdeka, dia mempunyai dan berdaftar, dan maksudnya salah satu negara dalam yang diiktiraf di peringkat antarabangsa, yang mempunyai hak kedaulatan, ada sempadan dan sebagainya, sepatutnya mempunyai hak seperti negara-negara lain. Tetapi ada kenapa ancaman Amerika dan Israel ini berlaku kepada Iran? Walaupun kita maknanya kita tak setuju dengan Syiah, dengan perluasan pengaruh Syiah, sama ada di mana saja, sama ada di Timur Tengah ataupun di negara kita di Malaysia ataupun di mana-mana, soal Syiah, untuk mengamalkan Syiah di negara dia, dalam kawasan dia, okey, itu hak dia. Tapi untuk mengembangkan pengaruh Syiah di tempat lain, itu kita pun tak setuju. Tetapi dalam hal ini, itu soal nombor 2. Maksudnya kita tak setuju dalam soal pengembangan pengaruh Syiah, kita tak setuju juga pengembangan pengaruh lain. Tetapi apa haknya Amerika dan Israel untuk menyerang Iran? Jadi perkara ni perkara ni harus kita faham, sebab ini adalah merupakan satu pegangan penting yang harus difahami oleh masyarakat. Maknanya kalau Amerika
maknanya hanya dengan menggunakan kekuasaan, menggunakan kekuatan ketenteraan, merasakan dia berhak. Atas asas dia ada kekuatan ketenteraan, dia rasa dia berhak untuk menyerang negara lain, untuk tidak ataupun menceroboh kedaulatan negara lain. Hanya untuk kepentingan mereka saja. Maknanya tidak ada langsung landasan undang-undang ataupun agama ataupun apa-apa prinsip yang diterima pakai di peringkat antarabangsa yang membolehkan dia ataupun mana-mana pihak menyerang negara lain. Kan? Jadi itu kita katakan bahawa satu soalan yang penting yang kita kena faham. Jadi kalau kita tak setuju, tapi kalau kita menerima bahawa negara besar mempunyai hak untuk menyerang negara kecil kalau dia mahu, dan serangan itu diterima oleh masyarakat antarabangsa dan dianggap normal, dianggap sah, dianggap itu semua, maka ini akan menyebabkan satu ancaman kepada keseluruhan masyarakat dunia. Maknanya macam mana kehidupan masyarakat lain boleh merasa aman dengan kalau sekiranya siapa-siapa yang kuat, orang yang kuat boleh menyerang orang yang lemah dan serangan itu adalah sah. Diterima, diperakui dan dianggap normal. Ataupun boleh satu pihak boleh mendakwa untuk demi keselamatan negara dia boleh menyerang negara lain tanpa negara itu menyerang negara dia terlebih dahulu ataupun seumpamanya. Jadi ini satu mantik logik fikir yang sepatutnya menjadi asas dalam konteks hubungan antarabangsa. Jadi kita boleh ke maknanya ataupun bagaimana kita melihat perkembangan ini seharusnya, kan? Maknanya prinsip kedaulatan ataupun hak kebebasan untuk hidup aman, merdeka, bebas dalam sempadan negara masing-masing boleh dicerobohi begitu saja. Maknanya kita sedang mengasaskan satu logik, satu mantik yang sangat songsang, kan? Yang sangat songsang. Jadi ini satu contoh macam mana kita boleh faham maknanya dunia hari ini, sekarang ini ditadbir. Macam mana dunia maknanya boleh cuba, maksudnya kuasa besar seperti Amerika cuba untuk mengasaskan satu bentuk pentadbiran, maknanya mentadbir negara lain dengan menggunakan kekuatan. Kan? Mana bila dia ada kekuatan, dia ada kuasa besar, dia ada 10, dia ada yang hebat, maknanya dia ada penguasaan udara, teknologi dan sebagainya. Kalau dia nak masuk dan menyerang negara kita, dia boleh serang, dia boleh ceroboh, dan ceroboh itu kira sah, kira hak, kira benar, dan orang boleh mesti menerimanya sebagai satu kebenaran. Jadi saya sebenarnya mengajak kita semua untuk berfikir macam mana perkara ni berlaku, dan sebenarnya itu jugalah yang berlaku lebih songsang lagi yang telah berlaku kepada negara-negara lain, yang khususnya negara yang kita tengok hari ini, negara Palestin tu, kan, di mana keselamatan negara yang menceroboh menjadi keutamaan daripada orang yang diceroboh. Maknanya penceroboh lebih dibela berbanding orang yang diceroboh. Jadi ini satu yang mantik yang sedang berkembang, sedang merebak. Dalam negara kita pun ada juga bunyi-bunyi macam tu. Jadi
bagaimana kita mentafsirkan perundangan, kita mentafsirkan maksud keadilan dan sebagainya. And semakin hari semakin tersasar daripada landasan yang betul. Maknanya orang yang lemah, orang yang tidak bermaya terpaksa menerima mesti menerima paksaan daripada orang yang kuat. Jadi maknanya yalah, ini yang sedang berlaku lah kalau tengok. Maknanya kalau itu yang berlaku di negara luar, begitu juga boleh berlaku dalam negara kita. Kita tengok kan, kalau yalah orang yang diceroboh dengan orang yang menceroboh, orang yang diceroboh itu dianggap menyalahi undang-undang, dan orang yang menceroboh dianggap benar. Ini satu mantik ataupun yang sedang diperkukuhkan ataupun dipamerkan, yang sedang diasaskan oleh politik zaman sekarang, politik moden ni. Kalau tengok, itulah contoh di Palestin, contoh yang berlaku sekarang di Iran. And jadi logik dan masalahnya ramai maknanya manusia yang menerima, maknanya terbalik dia punya kepala otak dia terbalik kuang. Maknanya orang yang menceroboh betul, orang yang diceroboh tak betul. Jadi wala apa soal mudah, atas apa hak mereka boleh menyerang Iran? Atas apa hak orang Israel boleh menyerang Iran? Saya tak setuju dengan, kita bukan kata kita setuju dengan Syah, tapi kita bercakap tentang apa haknya satu-satu perkara itu nak dilakukan. Jadi musibahlah kita kalau politik dunia ataupun kuasa dunia ini terus ditadbir dengan cara itu. Dan musibah jugalah kalau negara kita pun tak dapat dalam sistem perundangan negara kita pun tak dapat memberikan tafsiran yang betul kepada satu-satu perkara yang menyebabkan orang yang menceroboh lebih betul daripada orang yang diceroboh. Orang yang menceroboh lebih berhak daripada orang yang diceroboh. Jadi ni satu yang saya rasa kena betul-betul difikirkan. Satu benda yang perlu kita bukan fikir saja, kena sedar apa yang sedang berlaku di sekitar kita, dan bagaimana pentafsiran kepada perundangan itu boleh menyebabkan orang yang betul menjadi salah, dan orang yang salah menjadi betul. Dan orang yang kuat boleh mengadakan apa-apa sahaja undang-undang yang memberikan perlindungan kepada perbuatan yang dia salah, perbuatan salah yang dia nak buat. Dan boleh mengadakan apa-apa sahaja perundangan, apa-apa sahaja yang menjadikan kesalahan itu legal. Jadi ini satu tak tahulah nak kata apa, tapi sangat-sangat ganjil lah. Dan maknanya dunia dan kita sedang menuju pada satu keadaan yang sangat mendukacitakan. Jadi kalau nak faham, kalau ini saranan saya lah, kalau saudara-saudari nak faham situasi fenomena politik
yang ada, sama ada dalam ke luar negara ke ataupun mana-mana lah, kan. Keganjilan tu, yang kita boleh tengok keganjilan tu ialah bagaimana orang yang berkuasa, yang kuat, boleh mentafsir undang-undang ataupun mengadakan undang-undang yang menjadikan perbuatan jahat dia tu baik, kan. Ini dia politik. Untuk faham politik level yang matured lah. Kalau boleh faham macam tu. Kalau tak faham macam tu, kira orang baru lah dalam politik. Kalau orang lama dalam politik, yang ada background pemikiran, ada ilmu tentang kebenaran dan ada ilmu tentang sistem dan sebagainya, dia tahu macam mana kejahatan itu boleh dihalalkan dengan mengadakan perundangan, dengan mewujudkan undang-undang, mendapatkan keputusan di peringkat badan-badan perundangan antarabangsa ataupun mana-mana, menjadikan kejahatan itu adalah diluluskan secara undang-undang. Itulah dunia kita, kan. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana nak tutup